Pening juga bila fikir pasal cukai kan? Kita semua faham bila dengar pasal kemas kini cukai jualan dan perkhidmatan, bunyinya macam semua benda nak kena cukai. Tapi chill dulu, jom kita tengok apa sebenarnya yang berubah. Mulai 1 Julai, Kementerian Kewangan akan kenakan cukai antara 5 hingga 10% untuk barang-barang bukan keperluan. Tapi tenang je, sebab barang asas harian masih tak dikenakan cukai. Tapi ramailah rakyat Malaysia yang tertanya-tanya, apa maksud barang bukan keperluan tu? Betul lah tu, sebab dalam keadaan ekonomi sekarang ni, setiap sen tu penting. So, apa yang terlibat dalam SST baru ni? Jom kita tengok satu-satu, mula dengan benda yang tak berubah dan masih bebas cukai. Barang asas macam ayam, ikan, beras, sayur tempatan, susu, minyak masak, barangan kesihatan, bahan bacaan, semua ni masih tak kena cukai. Barang keperluan si comel korang pun selamat. Jangan risau. Jadi, apa yang berubah bermula 1 Julai nanti? Barang-barang macam avocado import, king crab, salmon, cod, truffle, buah import. Kecuali apple, orange mandarin dan kurma. Essential oil, sutra dan mesin industri. Semua ni kena 5% cukai. So, hidangan avocado toast dan pokeball lepas ni mungkin mahal sikit lah. Barang macam basikan dan lukisan antik yang dilukis tangan kena 10% cukai. Senang cerita, yang dikenakan cukai adalah barang mewah, bukan keperluan harian. Untuk perkhidmatan pula, skop cukai diperluas termasuk sewaan, pembinaan, perkhidmatan kewangan, penjagaan kesihatan swasta dan pendidikan untuk warga asing, tapi hanya kalau melebihi had tertentu. Contohnya kalau penyedia perkhidmatan ada pendapatan sewaan lebih RM1 juta setahun, akan dikenakan cukai 8%. Tapi sewaan bangunan kediaman, bahan bacaan dan sewaan untuk usahawan mikro, kecil, sederhana bawah RM1 juta setahun tak kena cukai. Memang ada yang risau pasal kos sara hidup. Tapi Kementerian Kewangan kata langkah bersasar ini dibuat supaya golongan berada bayar lebih manakala barang asas harian tetap mampu milik untuk rakyat biasa. So, nasi lemak korang masih tak kena cukai. Tapi kalau korang nak makan pasta dengan truffle oil tu, mungkin kena tambah bajet sikit lah. Haili Izzati, FMT.